Orang panggil orang ahli politik kuat Muawiyah. Cara dia al-far wal-kar dia tu tinggi, main dengan masyarakat, main apa, akhir boleh ke dia. Nah, orang duk hati orang bersama cucu Nabi, tapi kan mengang dia tu mari siapa pedang kena duk dengan Muawiyah. Hati duk ngamung, pedang duk dengan Muawiyah. Itu muskilah. Ni kan mengang. Nah, kan mengang. Semua orang nak duk dengan cucu Nabi. Tapi kalah politik duduk di Muawiyah. Kebetulan Muawiyah yang tua kata. Orang panggil dahak, orang kongbeng dari segi kanmeng. Jadi dia susung kanmeng tu lepas pada Ali tu dia boleh crown penuh di Syria. Dia orang Syam sokong dia banyak. Nah, akhirnya Hasan pergi sebagai orang Ju saja ni, kanmeng tak ada ni berat juga ni. Nah, ni kita tengok dua beradik ni, dia Ju terkenal, hati orang Islam duk dengan dia dua orang ni belakang. Tapi cara putar belik leh Muawiyah ni, jadi orang kena duduk dia. Itu jaga molek. Kita semua tu orang Islam belakang. Kita jangan jadi musuh. Dah siapa dia baca wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia baca ayat tu Muawiyah ni. Ya tak ada masalah kak. Nah, tapi ingat molek dengan sebab pecah di antara Muawiyah dengan Ali, jadi mula-mula kita kan. Nah, Puan Aisyah duk satu kain dengan Muawiyah, duk Ali satu kain. Masa Ali lagi tu dia digagal dah. Muawiyah membela darah Osman kena bunuh mula-mula tu. Orang duk cok kepada Ali dah. Nah, jadi banyak cerita fitnah ni. Fuad Sabak ni mengenat pula Tok Abdullah bin Sabak. Jadi timur fitnah mula daripada Osman lagi. Timur Kai tu baik dua. Masa dua orang tua ni, Abu Bakar dan Umar, tak ada fitnah cuma satu. Bapak Osman mari tu kanmeng tu dia mula lembut. Nah, situlah timur fitnah. Gapa dia? Congwo tu banyak untuk pok-pok orang hak tak mewang ding pada Islam tu mari duk selik bom wela. Nah, rabot wela je. Siapa timur fitnah? Timur dengan itu. Jadi gapo yang berlaku pada Ali. Nah, Ali ni habis-habis timbal. Masa Ali lah timbulnya yang panggil puak-puak Khawarij. Puak Khawarij puak ekstrem ni. Puak ni puak yang ketiga. Muawiyah puak, Ali puak dengan jemaah dia yang dibela oleh Hussein Hasan belakang pada tu. Lepas tu Ali ni orang betul, orang straight. Orang nak sokong dia pasang second payah tak terima. Nah, orang nak sokong dia pasang buta tuli dia tak boleh. Siapa nak puja dia, siapa nak tukar dia dengan Nabi, nak puja dia, siapa kena jadi katanya Jibril mai salah, Jibril mai dulu nak ke Ali kita mengaku Muhammad. Ni tafsir kau orang syaitan. Siapa situ Ali tak boleh. Kata ni bukan ni. Aku nak sokong, nak minta sokongnya daripada rakyat, tapi sokong sampai sini bukan ya. Jadi Ali nak jaga daripada keterlampauan menyokong dia sampai emotion teruk-teruk tu. Situlah tubik jadi puak Khawarij. Tubik jadi Khawarij. Puak Khawarij puak kenpai. Puak Khawarij puak kenpai. Nah, jadi Syiah kenpai itu lebih dekat pada Khawarij daripada Syiah sungguh. Syiah sungguh-sungguh tak apa, molek, tak ada masalah. Sokong Ali tak ada masalah. Kena sokong Ali, cucu Nabi, natu Nabi, tak ada apa. Tapi siapa menetai Abu Bakar, menetai Umar, hak mati dah, menetai Utsman, gapa tu, hak tu yang panggil Khawarij. Siapa bunuh Utsman? Khawarij. Siapa bunuh Ali? Khawarij. Bunuh siapa? Sebab itu jaga-jaga sejarah ni jangan berulang di kalangan orang Islam. Jadi rian besar pada orang Islam zaman ni. Bahawa ada dua puak balik ni nak jaga sikit lek ni. Lek Muawiyah ni akan ya. Agama tak adalah mana, bobo boleh dia pergi agama. Bukan tak ada agama, tapi kanmeng dia dah kongbeng dari segi kanmeng dia tu tinggi. Balik ni pergi agama kuat. Balik Ali, balik apa ni, agama dia kuat straight. Jangan nak jaga, dia takut amanah dia ni takut. Sebab dia khalifah kan? Khalifah yang 4. Jadi nak jaga amanah dia tu kena duduk takpan banyak. Orang lain tak boleh. Hamak dia tak jang duduk kalangan dia. Orang kenpai. Tu baik jadi satu puak
Khawarij Harura, ya panggil Harura. Nah, puak-puak duk satu kumpulan di Iraq belakang ni. Nah, Iraq ni pun satu negeri bahaya hari ni, jadi ikut lain Iraq. Nah, Iraq lah pembunuh Husain, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah, nah, oleh kerana menguning tu tak ada kita ambil, insyaallah kita minggu depan kita baca sikit sejarah sebab apa Husain kena bunuh. Nah, mari di mana, apa oleh sahabat-sahabat tu, bukan sahabat pokok Islam zaman tu kena bunuh Husain, camping kena bunuh ke mana. InsyaAllah minggu depan kalau ada rezeki kita boleh tahu maklumat ni biar banyak sekali lagi.